Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidah Umairah binti Muhammad Saharuddin dari SMK Abdul Rahman Talib. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah novel yang sangat memberi inspirasi kepada saya, iaitu Jalan ke Puncak karya Juri Durabi. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Laiman berkelulusan ijazah kejuruteraan, namun memilih untuk tidak bekerja makan gaji. Sebaliknya, beliau bertekad untuk berdikari dengan mengusahakan ladang tembikar di kampungnya. Novel ini memaparkan Laiman yang digambarkan sebagai seorang yang berani, berdikari dan bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat Laiman berani menolak tawaran bekerja di Jabatan Pertanian dan memilih untuk menjadi petani moden yang mengusahakan tanaman tembikar serta menternak ikan air tawar. Kita juga dapat lihat nilai murni juga ada ditunjukkan dalam novel ini, termasuklah keberanian, kesyukuran dan kasih sayang. Laiman berani mengambil risiko untuk mengubah nasibnya, bersyukur atas kejayaan yang dicapai dan menghargai pengorbanan keluarga yang menyokongnya. Selain itu, salah satu pengajaran yang boleh diambil daripada novel ini ialah kita mestilah berani untuk mengubah nasib dengan berdikari dalam mengejar impian dan menghargai sokongan keluarga. Watak Laiman menjadi contoh kepada kita bahawa kejayaan boleh dicapai melalui usaha, gigih dan semangat yang kental. Secara keseluruhan, Jalan ke Puncak adalah sebuah novel yang penuh dengan motivasi dan sesuai dibaca oleh remaja seperti kita. Ia mengajar kita untuk tidak mudah berputus asa dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan. Sekian sahaja bicara buku saya. Terima kasih.